Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Tasha dah lama sangat membakar, kaki saya sudah membakar. Semut. Semut. Tasha minta maaf tau. Okey, yang ini. Sedapnya. Lepas tu campur pula dengan air susu Farm Fresh. Ya Allah, sedapnya. Ini coklat Farm Pandai Fresh. Tasha pilih. Kan? Yang ini, apa kan? Grill, ni. Italian grill. Sedapnya, sumpah sedap. Pergi beli sekarang. Cepat beli. Okey, korang nak beli yang mana? Dada dia lembut kan? Lembut kan? Tapi rasa ni lagi sedap lah korang. Sama tolong tunjukkan kat depan kamera. Talib, Tasha rasa kan yang sesuai untuk ayam. Kena ada spicy herbs yang banyak baru sedap. Dan juga yang ini, Tasha terletak banyak sikit separuh. Korang guna sikit pula, jimat lah korang. RM10 tu jimat sangat. Spicy garlic. Betul. Yang ini memang sedap. Mega combo. Benci lah kadang-kadang macam ni. Ayolah tak masak kenapa. Okey, papaya macam ni. Okey lah, tak masak kenapa nak beli? Cik, Tasha cadangkan. Okey, bila dah sampai bagi tahu nanti kita datang. Bagi tahu Tasha, hari Sabtu lah kita boleh datang. Kita boleh datang. Hari Sabtu kita boleh datang, kita masakkan. Tapi kena nak pilih lah. Kena nak pilih. masuk melalui tube mana. Bagi kita memang betul-betul nak bantu papaya. Lepas tu cakap dia Kalau boleh kat katil. Ya, papaya baring je. Papaya gerak langsung. Papaya Tasha suapkan. Kalau tu nak kok mulut. Ikut Kita papaya nak bantu nanti dia kena kunyah. Papaya nak bahagian mana? Okey, papaya nak mana? Kalau mulut boleh tapi still kena telan. Susah juga ada tenaga, betul tak? Okey, kalau macam nak melalui ada proses daripada sini ke sini, kita boleh kat sini. Tebuk kat sini. Tapi at least ada juga experience lah. Tapi kalau nak lagi cepat, direct. Kita buat tebuk kat sini tau. Hancurkanlah maksudnya. Memang terasa Blender, lah. Habis tu tapi dia dah beli mega combo. Macam dia tak rasa. Tak apalah. Kita memang betul-betul niat ikhlas nak bantu papaya, betul tak? Betul. Tapi nak apa ambil yang perisuk udang lah. Udang tu dia macam naik sikit ni Tasha masakkan. Betul. Udang pun nak masak senang, tak lama sangat. Pakai tomat betul. Betul-betul kat sini. Ataupun kalau nak berak je, kita makankan. Bila kita nak berak nanti, Bagikan dia. masih